tak pernah ajar saya main kompang. Saya Okey. belajar dekat sekolah pun dengan grup kompang kata kau tak payah main lah. Tak boleh ikut rhythm. Tak boleh. Tapi adalah sikit seni tu kot. Tapi jangan. kerana malu ke benda tu akan berjaya? Sebab kalau kita terlalu over excited, dia tak menjadi bang. Tapi kerana kan malu abang tu menolak abang pergi berlakon lebih bagus. Entahlah, tak tahulah nak kata. Tapi dia macam ni, daripada benda yang benda yang asing pada diri saya masa tu acting ni, bila saya buat tu saya rasa saya bina keyakinan diri saya. Sebab masa tu saya ditanam dengan ayat teater memanusiakan manusia. Berlakon teater bukan untuk jadi pelakon. Berlakon teater untuk kita jadi manusia, menambahkan keyakinan diri kita dalam mana dia semua kan. Kita cakap macam ni Okay lah. Tapi beratlah teater bang. Saya sampai hari ni memang kalau teater tu satu benda yang berat dalam hidup saya rasa. Macam ni lah, KLCC tu kita tak boleh buat dalam masa 2 hari. Betul. So kita rasa berat tu dia macam deep. Tak benda pun. Sastra. Benda tu pasal kita dah lama. Okay, kita macam kau tengok berat. Macam aku pula tengok macam kau buat majalah awak tu kan. Aku tengok, kalau suruh aku ni terkencing aku ni. Aku tak boleh ni sebab bukan bidang aku. Bukan aku tak pernah buat benda tu. Tapi bila kau dah hari-hari dimuntahkan benda yang sama, kau cakap ini dah boleh goreng Biasa lah. Tak boleh rehearsal pun tak apa, nanti kita naik atas. Tadi macam abang cakap lah tadi, bakat dengan pembelajaran yang abang belajar tu kena seiring bang Ya, kena siring. Kalau ada bakat pun tak belajar pun tak boleh juga.